Hari ini hari Rabu, 26 hari bulan, kita berada di Kementerian Pengangkutan Malaysia, MOT. Kita dilayankan dengan baik oleh pegawai-pegawai, juga mendapat bantuan daripada polis-polis IPD Putrajaya Special Branch melayani kita dengan baik. Dan hasil daripada pertemuan pada hari ini, saya telah memberi penjelasan kepada Puan Sabrina. Mereka akan panggil kita besok untuk pertemuan di MOT bersama dengan Datuk Seri KSU. Jadi saya nak ucapkan terima kasih Datuk Seri KSU sudi menolong kita kerana ini bukan isu biasa, ini isu rakyat. Dan saya nak bagi kepada YB Menteri kerana mungkin you tak dapat overall picture about the situasi. Ini masa yang terbaik YB Menteri untuk you go through dalam this case dan you selamatkan mereka semua ni. Dia akan memberi bagus kebaikan dalam karier politik you. Yang penting mangsa-mangsa ni selesai masalah dia, tak apa. You nak ambil kredit, ambil lah, tak ada masalah. It's a very good time for you buat decision yang bagus untuk bantu mangsa isi rakyat. Kita jumpa, jelaskan keadaan dan insya-Allah mudah-mudahan dengan kuatan ini MOT boleh terus buat panggilan kepada Norfolk untuk riliskan semua kereta.